Inilah minta kursi rotan lu ah. Kamar kepada kah? Itu yang 400,000 nya. Mak tak deh kau mah. Kepada kau lagi. Masih rumah ya lo. Alai. Oh nasib. Lega. Balaka lu mau tak ke sekolah. Juragan rotan mah. Jalan cak sih ya. Kandang. Kursi dua. Orang tak ada orang. Patan mana? Woi mandiang ngambok tuh. Mangang, wah. Bawa apa bawa? Bawa duduk dulu. Bawa sebarang den. Okey lah ah. Yo okey lah. Ini pakai. Jadi dah stay. Udah anak dah kerja tadi gua dah nama tu. Yo paniang anda. Keluar dari rumah, bini minta balik kursi rotan. Dah aku tadi anak lagi sudah mengada ada turun dalam tadi mengau dah ciluk kursi depan malayang kursi kok paluda aku dah. Sangkuran kan kok mahal kursi rotan kok. Dia tak ada udang kita tunggu dan ambil je. Saya dapat 600,000 tu kursi kok. Bau pulang selesai. Bau pulang selesai. Murah tu. Murah aja. Gua ragu mana enggak tadi enggak mahal benar juga tu. Mana bagi ni gua? Toko nama toko Juragan Rotan. Jalan Abdul Muiz nomor 21 Padang. Kau tahu deh, jalan dan balik dia dah mengalir menciluk dah. Ini cuma aku dapat tanya muncul dah tu. You udah nak nampak dah. You masuk orang udah di gua. You kalau niat tu kan apa bagai diam bilang kan apa? Lah gua niat wah itu. Ini nak kau icik dah. Dah kalau you lain murah, kau cak dan balik dia lain. Lebih rancak udah balik kau set 6,5 menambah dah bukti. Sampai meja aja nah. Meja je. Jadi udah nak setengah jadi minta di rumah tu. Bantu dia tu. Dia pos ke mana? Alhamdulillah ada titik sama dia dah. Dia lah dia balik dia lah. Dia lari kerja ke bini dia kau. Dan udah ulang je sekali lah ya. Iyalah. Cukup jadi sama itu dah. Ya dah. Lah. Juragan Rotan menjual perlengkapan rumah serba rotan. Ada furnitur, Home decor dan estetik hanya ada di toko Juragan Rotan. Beralamat Jalan Abdul Muiz nomor 21 Jati Kota Padang.